Halo, halo, halo. Hari ni kita ke Sungai Petani. Kita buang air dulu. Okey, kita di Pantai Merdeka. Ayo geng, lepas ni kita pergi naik bot. Inilah Pantai Merdeka. Di Pantai Merdeka ni kedai makan banyak. Jangan risau. Belah sana Tanjung Dawai. Pantai Merdeka anginnya sejuk. Cuacanya sejuk. Pantai Merdeka juga ada berbagai tempat menarik. Selain mempunyai tempat parking kenderaan yang besar, Pantai Merdeka juga ada kawasan rehat yang cantik. Di sebelah sini ada sebuah resort. Hari ni kita naik bot. Tengah tunggu bot. Mana ini bot? Bot tak jalan kalau orang tak cukup. Inilah bot untuk ke Tanjung Dawai. Dengan 2-3 ringgit anda boleh pergi ke Tanjung Dawai dan makan makanan laut. Sekarang kita di atas bot. Bot dipandu dengan laju. Jarak perjalanan dari Pantai Kuala Merdeka ni ke Tanjung Dawai hanya 3 ke 4 minit. Kalau naik kereta ke Tanjung Dawai jauh, setengah jam. Okey, nak sampai dah. Itulah Tanjung Dawai. Hari ni saya nak beli ikan bilis. Tempat ni dah cantik. Dulu buruk tempat ni. Inilah Tanjung Dawai. Kebanyakan pendatang yang datang sini ialah daripada Pulau Pinang, geng. Pakcik tu tengah zoom. Tempat ni hari Minggu penuh lah orang. Okey, kita tangkap. Pakcik tu dah belah. Okey geng, jom kita gerak balik dulu dan menikmati Tanjung Dawai. Okey, jumpa lagi.